Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hari ini kita akan interview dengan adik Alfa. Hari ini kita akan ajar dia sedikit berkaitan dengan hiwar. Okey, hari ini kita nak minta tolong adik Alfa bacakan hiwar yang kita buat ni. Okey. Assalamualaikum. Ma ismuki? Waalaikumsalam. Ismi Ulfa. Kam umruki? Umri tis'un sanawat. Hal tuhibbu dirasa al-lughatul arabiyyah? Na'am, uhibbun al-arabiyyah jiddan. Ma kalimah arabiyyah allati tuhibbuha? Uhibbun kalimata masya Allah. Alhamdulillah. So adik Alfa pandai baca Arab sedikit-sedikit. Okay, kita kembali dengan adik yang kedua, nama dia Khaira. Okay, kita akan berhiwar dengan adik Khaira. Okay, Khaira, akak baca dulu. Okay. Assalamualaikum. Ma ismuki? Waalaikumsalam. Ismi Khaira. Kam umruki? Umri sab'a sanawat. Okay. Fi ayi sofa anti? Ana fi sofa awal. Hal tuhibbu dirasa al-lughatul arabiyyah? Na'am. Uhibbu Arabia jiddan. Tengok, pada umur yang 7 tahun pun dah tahu perkataan Arab. Sampai di sini saja. Syukran jazilan. Bye.